Orang kata cara kau order kopi boleh reveal siapa diri kau yang sebenar. Jom tengok jenis-jenis orang berdasarkan kopi pilihan masing-masing. First, Americano, Boss Mood. Tak ada gula, tak ada susu. Orang ni kerja memang non-stop punya. Selalu dia nampak tenang je, tapi dalam hati dia ada deadline. Yang kedua, Latte, Soft and chill. Jenis yang suka chill, penuh kasih sayang, tapi bila kena pressure terus breakdown. Halah comelnya. Nombor 3, Cappuccino. Balance is key. Separuh foam, separuh kopi. Macam personality dia lah. Kadang extrovert, kadang introvert. Tapi semua orang suka dia. Nombor 4, Mocha. Sweet tooth. Minum kopi tapi kena ada coklat. Jenis yang manis ni. Fun tapi hati dia fragile sikit lah. Jangan main-main. Nombor 5, Espresso. Yang ni psycho sikit. 2 shot terus. Orang ni tak main-main punya. Datang kerja 8 pagi, pukul 7.30 dia dah sampai. Fokus dia lain macam. Nombor 6, Frappuccino. Vibe first, coffee later. Datang kafe sebab nak estetik je. Dia suka posing dengan kopi. Minum sikit-sikit je. Tangkap gambar tu yang banyak. Nombor 7, Caramel Macchiato. Fancy tapi friendly. Dia suka benda manis dan sedap, tapi tetap nak nampak classy gitu. Ada taste tapi humble. Nombor 8, Decaf. Ni trying to be healthy lah. Dia nak minum kopi tapi tak nak caffeine. Maybe tengah jaga kesihatan lah, atau tengah tipu diri sendiri. Nombor 9, 3-in-1. Ni old school and steady. Tak kisah hipster ke tak, asal sedap. Jenis yang loyal, simple dan sentiasa ada bila kau perlukan. Dan last sekali, kopi Okau. Ni hardcore punya lokal lah. Benda hipster tolak tepi. Kopi pekat, padu, terus hidup. Orangnya memang garang sikit tapi hati dia baik. So korang tim yang mana? Cuba komen kat bawah.